Okay. So rakaman ini dirakam dan cikgu akan edarkan, tapi jangan terlalu berharapkan rakaman ini. Jadi fokus hari ini, jika ada masalah boleh tanya selepas program. Okay, so kita pergi dulu pada segitiga A, B, C. Pastikan biasakan diri untuk baca soalan. Okay, menggunakan kaedah geometri, kedudukan baru AB diberi. Okay, so dia suruh lukiskan. Okay, kita tengok dekat sini. Segitiga yang diberi, dia ada sudut tapak dan sudut puncak. Jadi ini adalah kaedah segitiga sudut puncak. Okay. Sudut puncak ni kita perlu gunakan nilai 90 tolak 45 darjah. Okay, dan hasil dia 45 darjah untuk kita buat bulatan sebentar lagi. Okay, jadi nanti kita tengok dia punya kaedah. Cikgu lukiskan dulu anggaran kaedahnya. Okay, kita ada tapak AB, nanti kita akan bahagi dua. Okay, bahagi dua sama. Kemudian kita akan buat sudut 45 darjah di sini, di sebelah kiri. Okay, kenapa kita buat 45 darjah di kiri? Sebab nanti kita nak buat tapak 60 dekat sebelah kanan. Okay. Next, dah dapat titik ni, nanti kita akan buat bulat. Okay, kita akan buat bulat dekat situ. Okay. Kemudian untuk soalan B, bina segi empat tepat dengan tapak 120. Okay, tapak baru ya. Okay. Yang sama luas dengan segitiga yang kita dah dapat. Okay, untuk dapatkan yang ni, kita perlu dapat. Okay, daripada segi empat tepat, kita akan dapat tapak baru pula sekejap lagi nanti. Tapak baru. Okay, sebelum dapat tapak baru, kita ada segi empat tepat. Nak dapat segi empat tepat dari segitiga, kita akan buat kaedah segitiga kepada segi empat tepat terus. Okay, so kita teruskan pada jalan kerja. Buat seperti yang kita lakarkan tadi, kita bahagi dua garisan A, B. Siapa yang buat bahagi dua garisan AB, boleh tanda dekat situ. Kaedah awak betul. Okay. Bahagi dua pastikan tanda atas dan bawah ya. Okay, kemudian kita buat sudut 45 darjah. Di sebelah kiri. Enam puluh. 120. Bahagi 2 untuk dapat 90. 90 bahagi 2. Dan kita akan dapat garisan 45 darjah dan kita buat bulatan. Okay, pada persilangan dia. Kak jaga lukis, semak dahulu sebelum kita buat bulatan. Okay. Lepas dah dapat, kita buat sudut 60 di sebelah kanan. Gunakan kaedah geometri menggunakan jangka lukis. Okay, satu lekuk, guna jarak yang sama dan kita buat calik satu lagi. So, ini adalah sudut 60.
Okay, jadi yang ini kita tak perlu cantum pada garisan lurus. Ini kita akan gariskan sehingga hujung bulatan. Okay, sehingga hujung bulatan. Tak ada kaitan dengan garisan ini. So inilah jawapan kita. Inilah C. Okay. Siapa yang left tu? Okay. So daripada segitiga kita tukar jadi segi empat tepat. Okay, pastikan dulu kita punya garisan AB adalah rata. Okay, pastikan garisan AB adalah lurus dengan T square kita. Kita nak dapatkan sekarang segi empat tepat sebelum kita berpindah pada soalan tapak baru. Okay. Gunakan set square yang ada bucu 90 darjah. Kita buat garis lurus tinggi C. Ni ya. Okay. Dan kita bahagi dua tinggi tersebut. Dapatkan garis separuh tinggi. Okay, jangan tanda saja garis. Okay. Ingat lagi, kaedah seterusnya, kita akan ambil tapak segitiga yang pertama tadi dan kita akan naikkan ke atas. So kita akan ambil titik A, naikkan ke atas sehingga separuh tinggi. Okey. Jadi inilah segi empat tepat kita. Belum jawapan lagi. Okey, untuk jawapan baru, tapak 120 mm. Okey, macam mana kita nak buat? Pertama sekali kita pilih kita punya pusat. Okey, pusat kat mana kita nak betulkan dia. Okey, kita nak pindahkan dia. Okey, dengan di sini cikgu ambil pusat di A. Okey, cikgu ambil pusat di A. Jika pusat cikgu di A, B adalah tapak lama. Dan tinggi lama cikgu adalah di cikgu tulis. Okay, di D. Ini adalah tinggi lama. Okay. Tapak lama, tinggi lama. Okay. Jadi sekarang kita diberi nilai tapak baru. Tapak baru dengan nilai 120. So kita ambil dan kita lukis. Dapatkan nilai 120. Okay, dapatkan nilai 120. Okay, kita akan tanda pada bahagian tapak. Okay, sebabkan dia terlebih berbanding tapak lama, jadi kita buat satu garisan lurus tambahan. Berpusat di A, tandakan pada tapak baru 120. Okay. Okay, jadi di sini langkah pertama untuk buat rajah sama luas, cikgu gunakan warna pen warna untuk awak lebih nampak jelas. Okey, kita akan sambungkan dua titik yang berbeza. Okey, kita tak boleh sambung tinggi lama dengan tapak lama sebab lama dengan lama. Okey, kita akan cantumkan dengan nilai yang berbeza. Contoh dekat sini, tapak baru dengan tapak lama. So ini adalah jalan kerja yang betul. Gariskan garisan ini.
Dan kita selarikan pada nilai yang tidak kita guna lagi. Nilai yang kita belum guna adalah tapak lama. So garisan ni kita akan selarikan ke tapak lama. Okey, cikgu gunakan warna lain. Okey, ini adalah garisan jawapan. Okey, untuk garisan untuk dapatkan jawapan. Okey, jadi kita dapatkan jawapan. Jadi ini adalah tinggi baru. Ini adalah tinggi baru. Okay, gunakan garisan selari. Bawa ke tempat tapak lama untuk dapatkan tinggi baru. Okay, jarak dia. Gunakan jangka lukis. Ambilkan jarak pusat ke tinggi baru. Yang lain tak cantik. Okay, pusat ke tinggi baru. Bawa ke tapak baru. Kita ambil tapak yang 120 tadi. Berpusat di tinggi baru. Tanda pada kesilangan. Kita dah dapat jawapan kita. Jangan lupa pekatkan jawapan akhir. Okay, cikgu harap semua dapat untuk soalan 1. Okay, kita teruskan pada soalan 2. Biasakan baca soalan. A, C, D, E ialah titik tangent. Jadi kita bulatkan A, C, D dan E. Okay. AB adalah garis tangent. Lukis pencontoh mengikut skala saiz penuh. Nah, di sini kita buat lakaran dahulu untuk kita dapat fikirkan kaedah jawapan. Ada titik diberi, tiada. Kita boleh mula dengan J40. Okay, J40 ada satu bulatan di sini. Kemudian kita ada J25 yang sama kita boleh lukis dulu. Kita boleh lukis. Okay. Kemudian kita ada J90. J90 bertangent pada E dan D. Jadi kita akan gunakan kaedah tambah dan tolak jejari. Okay, kita tengok kemudian selepas kita melukis J20 dan 25. Okay, pilih mana-mana titik pada ruangan kerja kita. Okay, cikgu cadangkan untuk awak biasakan menggunakan garis yang panjang berbanding semata-mata titik. Okay, ini maksud cikgu. Kita buat satu garisan panjang. Okay. Jadi kita agak, kita boleh muat 40 mm.
So anggaran dekat sini. Anggaran di sini. Jadi kita buat satu garisan panjang juga di sini. Okay, bila anda dapat garisan tengah macam ni, dia lebih mudah untuk kita buat pengiraan. Okay, dapatkan jarak 40. Pusat dan buat terus bulatan. Kemudian kita nak dapatkan J25. Kita menggunakan jarak yang diberi daripada pusat 40 turun ke bawah sebanyak 80. Okay, apabila kita ada garisan ni, dia menyenangkan kita untuk buat penandaan jarak dengan lebih kemas. Okay. Daripada 80, kita tahu daripada soalan ke J25 jarak dia adalah 85. Kita ambil line, garis lurus. Okay, jarak daripada titik 80 tadi menghala ke arah J25 nilainya adalah 65. Kita ambil jarak 65. Kita buat tanda untuk pusat J25. Dapatkan nilai 25 dan terus buat bulatan. Jadi ketahui juga titik B, okey, jaraknya daripada 80 tadi turun ke bawah adalah sebanyak 20. Kita ambil jarak 20 untuk dapatkan titik B. Buat garisan. Dan jarak daripada garis lurus tegak ke arah B dengan nilai 25. Ambil lagi sekali jarak 25. Tandakan untuk dapatkan titik B. Dah. Dan kita teruskan. Okey, bagaimana kita nak mengetahui anggaran kedudukan J90? Okey. Pusat J40 kita tahu di mana. Okey, titik D anggarannya di atas. Jadi kita buat satu garis lurus dahulu. Okey, ini adalah lukisan lakaran pada ruangan soalan sebagai bantuan. Okey, pusat pada 25. Kita ketahui titik tangent untuk J90 adalah pada E. Jadi kita buat satu garisan sehingga bertembung pada garisan yang kita buat pertama tadi. Okay, jadi di sini kita boleh nampak
J25 dengan J90, nilai antara pusat dengan pusat, kita perlukan 25 tambah 90. Okay, 25 tambah 90. Manakala untuk J40, jarak dari D ke pusat yang ingin dicari adalah 90. Manakala D ke pusat J40 adalah 40. Jadi baki dari pusat ke pusat anda boleh dapatkan dengan menggunakan kaedah 90 tolak dengan 40. Jadi nilainya adalah 50. Ini adalah simple matematik. Okay. Jadi kita dapatkan nilai 90 tambah 25 adalah 115. Nilai tersebut dan kita pindahkan pada ruangan jawapan. Okey, cikgu ambil nilai 115. Jadi cikgu kena cucuk berpusat di J25 dan tanda ke arah kanan. Okay, kita garis lekuk besar sebab kita tak tahu di mana pusat dia berada. Baiklah, kita seterusnya kita ambil nilai 50 dengan berpusat di 40. Jarak nilai 50, pusat di J40 dan kita buat satu tanda pada lekuk yang pertama kita buat tadi. Di sinilah gunanya garisan yang kita lakarkan tadi di ruangan jawapan. Okay, kita tengok ada garisan daripada pusat yang kita dah jumpa sehingga ke hujung bulatan sehingga jumpa D. Jadi perkara yang sama kita buat bagi mendapatkan titik tangent D. Pusat baru, pusat 40, lurus sehingga jumpa tangent D. Manakala untuk J25, pusat yang baru bertemu dengan pusat J25, kita akan dapat titik tangent E. Jadi kita kena buat garis pusat ke pusat, kita akan dapat titik tangent E. Dari sini ramai yang murid tertinggal. Okay, bila dah dapat, kita buka jangka lukis berpusat di pusat J90, simak pada D dan pada E. Pekatkan jawapan. Betul-betul pada titik itu sahaja. Nah, sekarang kita buat garisan AB. Okay, garisan AB ke kelas Cikgu Zara, Cikgu Syazwan. Cikgu rasa awak tahu kaedah diberi nama I drop. Okay, untuk kelas cikgu bentuk karipap iaitu separuh
bulatan. Kita ada satu bulat, satu pusat dan satu titik di luar. Jadi nak dapat titik A, kita perlu buat satu garisan lurus, bahagi 2 dan buat separuh bulatan. Kita akan dapat titik A. Jadi kita buat di kawasan jawapan. Garisan ini dibahagi 2. Dapatkan titik tengah. Dan kita buat separuh bulatan di bahagian bawah kerana garisan kita di bahagian bawah. Simak dahulu. Jadi di sini awak akan dapat persilangan antara J25 dengan separuh bulatan. Inilah titik A dan kita buat satu garisan tangent AB. Baiklah, kita teruskan pada JX. Okay, pertama sekali kita study nilai yang diberi. Okay, titik C tangent, nilai dia diberi iaitu 20 mm dari garis lurus tegak. Kita dapatkan dahulu nilai C. Ambil jarak 20. Tanda pada garis melintang. Okay, ini cikgu tanda pada bulatan J40 ya. Okay, dan kita dapatkan jarak dia. Jadi di sini adalah C. Garis dari atas ke bawah. Jadi ada titik C. Dari sini kita boleh fikirkan kaedah yang perlu digunakan. Kaedah untuk JX, kita ada 2 kaedah. Satu kaedah Fantastic Four, satu kaedah N. Okay, untuk kaedah dia kita kena tengok. Okay, bulatan yang kita akan lukis di kawasan ini. Baiklah. Bulatan yang berjiran dengan dia adalah bulatan J40. Antara JX dengan J40 terdapat satu titik tangent. Okay, dalam kes ini titik C diberi nilai. Jadi jika nilai diberi, kita akan gunakan kaedah Fantastic Four sebab senang. Fantastic lah. Apa yang senangnya? Okay, senang sebab pusat dengan titik tangent dan satu lagi pusat yang kita nak cari sepatutnya berada pada satu garis lurus. Jadi kita buat satu garis lurus. Okay, cikgu gunakan pen warna agar anda nampak. So ini adalah garis lurus.
Ini adalah konsep asas ya. Pusat, titik tangent dengan satu lagi pusat berada pada satu garis lurus. Okay, kemudian satu lagi konsep asas bulatan, C dengan B adalah berada pada bulatan yang kita nak cari. Okay, saya tunjuk pada sini. C dan B jika digaris, okay, jika C dan B digaris, ia juga dinamakan sebagai perentas. Jadi perentas ini kita boleh bahagi dua untuk dapatkan pusat bulatan. Okay. Jadi kita gunakan kaedah yang sama, iaitu bina perentas. Perentas CB buat bahagi 2 CB, apa tu? Dan kita buat satu garisan lurus bahagi 2 perentas. Kita nampak ada bentuk 4 dekat situ. Jadi di mana kita punya jawapan? Jawapan kita adalah persilangan antara garis lurus pertama yang kita buat dengan bahagi 2 perentas. Jadi ini adalah kita punya pusat JX. Okay, buat semak. Okay, kita double check, semak pusat ke C dan pusat ke B. Pastikan ia bersentuh dan baru kita lekukkan. Okay, pekatkan jawapan J40. Dan J25. Okay. Jadi siap kita punya soalan nombor 2. Soalan dulu. Okay, lukis pencontoh itu mengikut saiz penuh menggunakan kaedah geometri. Kedudukan baharu titik A, E telah diberi dan separuh bulatan juga diberi. Okay, so titik yang diberi A dengan E. Okay, kecilkan pencontoh mengikut nisbah sisi selepas kita siap. Okay. Daripada gambar, kita tahu A, B, C, D, E adalah separuh oktagon. Okay, oktagon adalah sisi 8. Okay, jadi kita memerlukan garisan AE dan separuh bulatan untuk mendapatkan titik persilangan bagi sudut 90 dan sudut 45. Jom kita buat. Buat garisan lurus AE. Okay, dapatkan bahagi 2 AE. Buat garisan.
Cikgu rasa SPM dah dekat. Jadi cikgu harap masing-masing tolong fokus pusat A ke hujung E semak dan kita buat separuh bulatan. Okay, disebabkan menggunakan kaedah geometri, elakkan menggunakan set square. Okay. Dapatkan bahagi dua sudut. Dapatkan bahagi dua sudut di sebelah kanan pula. Okay, bila dah siap bahagi dua sudut, lekatkan jawapan AB, BC, CD dan DE. Okay, nilai yang paling mudah adalah jarak AG iaitu dengan nilai 30. Dapatkan nilai 30. Tanda pada A untuk dapatkan G. Dekatkan garisan AG. Okay, ditanya lagi sekali soalan yang sama, hampir sama dengan soalan nombor 1 iaitu segitiga sudut puncak. Okay, kali ini menggunakan garisan GE, kita akan dapatkan garis tengah. Tanda atas, tanda bawah. Pusat DG, tanda atas, tanda bawah. Buat satu garisan. Okay, sudut tapak, sudut puncak 60. 90 tolak 60, kita akan dapat sudut 30 darjah. Jadi menggunakan set square 30 darjah. Okay, sudut 30. Kita buat sudut pada bahagian tapak. Sama ada DG atau E. DG. Dan gariskan. Sehingga jumpa tinggi yang kita buat tadi. Menggunakan persilangan yang kita dapat tadi, kita buat mentol. Bulatan macam mentol. Okay. Pada soalan, nilai 80 ini bukan nilai tinggi, tetapi nilai jarak. Okay. Dapatkan nilai 80. Bukan jangka lukis. Berpusat DG. Tandakan pada bulatan mentol yang kita baru buat tadi. Jadi inilah titik F kita. Dekatkan jawapan akhir bagi soalan 3-1.
Baiklah, sekarang kita dah boleh pindah pada soalan 3B. Tadi 3A ya. Okey, untuk soalan nisbah, pilih pusat yang sesuai untuk pembesaran dan pengecilan kita. Okey, untuk kes ini, ia adalah pengecilan. Okey, 4 nisbah 5. Ayu. Image, objek. Okey, image adalah jawapan. Objek adalah soalan. Ini adalah pengecilan. Okay, anda boleh pilih pusat mana yang anda suka untuk buat pembesaran dan pengecilan. Cikgu ambil titik di C untuk nisbah pembesaran dan pengecilan. Jadi CD Okay. Jadi cikgu akan buat satu garis lurus. Tak kisah berapa panjang. Yang penting garisan cikgu boleh muat sehingga 5 calit. Calitan sama besar. Okay. Lepas semak, cikgu pastikan bukaan untuk jangka lukis tu sesuai. 2, 3, 4 dan 5. Okay, siapa ada masalah bagi garisan, boleh bertanya kawan. Okay, kita buat numbering bagi nombor yang diperlukan sahaja. Iaitu cikgu pilih nombor 4 dan 5. Okay, 4 adalah jawapan dan 5 adalah soalan. Okay, kita buat satu garisan soalan dengan soalan dahulu. Okay. So, cikgu buat 5 ke D. Dan cikgu selarikan sehingga ke 4. Jadi jawapan cikgu D untuk image adalah di sini. Okey. Untuk markah yang mudah, kita buat garisan pancaran berpusat di C. Sebab kita pilih C sebagai pusat pancaran. Okey, bila kita pilih pusat C sebagai pancaran, so semua titik perlu ada garisan pancaran. Jadi kita buat garisan pancaran. Pastikan pusat betul ya, jangan salah, jangan terbalik. Okey, contoh cikgu, saya pusat pancaran saya di B. Jadi, awak buat garisan pancaran juga berpusat di B. Okey, untuk soalan cikgu, cikgu gunakan pusat pancaran di C. Okey, kita siapkan dulu garisan lurus. Akhir sekali baru kita tengok pada bulatan. Okay, jadi kita buat dapatkan titik kat jawapan DE. Okay, jadi ini jawapan untuk E image. Kemudian kita selarikan EF.
Okay, dari E-image, garis sehingga jumpa garisan pancaran F di sini. Sini ya. Okay, jangan garis sehingga hujung. Kemudian FG selarikan hingga ke F, garis sehingga G. Garisan pancaran G. AG selarikan sehingga ke pancaran A. Kemudian AB sehingga garisan BC. Ini jawapan untuk garis lurus. Okay, sekarang macam mana kita nak tackle jawapan untuk bulatan? Okay, pertama sekali kita minta bantuan mana-mana titik yang berdekatan dengan bulatan. Okay, cikgu bagi nama bulatan ni. Awak dapat titik tengah kan? Okay. Ini adalah titik H. Ini adalah titik J. Dan ini adalah titik O, iaitu pusat bulatan. Jadi kita kena buat garisan pancaran pada ketiga-tiga titik ini atau 2 titik saja. Okay, dalam kes ni cikgu buat 3 titik. Okay, garisan pancaran penting ya. Okay, anda juga boleh cari titik jejari pada hujung bulatan ni. Cikgu dapatkan jejari untuk lebih mudah urusan. Dapatkan titik tengah. Cikgu namakan ni sebagai K. Okay, berbanding dengan J dan H, cikgu akan minta titik K sebagai titik untuk mencari bulatan dengan nisbah yang kecil. Cikgu warnakan garisan pancaran yang cikgu guna. OC dan OKS KC. Okay, 2 titik ni cikgu akan gunakan sebagai bantuan cikgu lah selain JH. Okay. Cikgu akan gunakan titik D sebagai bantuan untuk dapatkan jawapan bagi K baru dan O baru. Jadi kita minta pertolongan titik D. Saya minta pertolongan titik D. Ini adalah garisan untuk dapatkan K warna hijau. Dan garisan OD untuk titik pusat.
Okey, kita pergi satu-satu. Kita bagi DK dulu. Okey, garisan tersebut saya akan selarikan sehingga jumpa D image. D image dan tanda pada pancaran K untuk dapatkan K baru. Okey. Manakala untuk dapat pusat yang baru, selarikan DO sehingga jumpa D image. Berhenti pada pancaran O. Jadi ini adalah jejari yang baru. Bukan jangka lukis. Berpusat di O image ke K image. Kita akan buat separuh bulatan. Titik tersebut adalah pada J image dan H image. Ini adalah O soalan dan ini adalah O jawapan. Manakala ini adalah K soalan dan ini adalah K jawapan. Menggunakan jejari baru, kita buat lengkung bermula pada pancaran H dan lekuk sehingga berhenti pancaran J. Dan kita boleh buat garis lurus. Okay, jadi inilah jawapan akhir kita. Cikgu harap kaedah jawapan anda betul